Assalamualaikum. Bagi saya kini berada di Sabak Bernam. Orang-orang Sabak Bernam, jom follow video ni sampai habis. Di belakang saya ada unit tiny house custom unit berukuran 20x25, mempunyai 2 bilik dan 1 bilik air. Jom tengok lebih dekat dengan saya. Alright, so dekat sini adalah kawasan porch kami berukuran 5x5. Anda boleh tengoklah, boleh letak kawasan letak kasut. Dan yang paling best adalah owner buat sliding door sendiri. Ada sliding door 2 panel di depan dan 2 panel di sebelah kiri kalau anda boleh tengok. Sangat-sangat cantik. Jom kita review belah dalam pula. Alright, jom. Okay, so kita dah berada di kawasan living dan juga dining. Kita tarik living dan dining sampai 20 kaki dan kali 8 kaki. So kalau boleh tengok, kita terus ke arah kami punya tabletop. Kita ada 6 kaki tabletop, sangat cantik, dan kita tarik backlash. Yang ni owner dapat secara percuma sahaja, datang dengan iHome lah sekali. So dekat sini ada pintu belakang, owner letak dekat sebelah kiri. Alright, jom review bilik. Alright, untuk bilik kami ni agak luas. Bilik utama, boleh kata bilik master, bersaiz 12 kali 10. So tuan-tuan boleh tengok ada 2 tingkap casement, ada 3 tingkap casement. Semuanya berukuran 4x5, 4x5 dan 4x5. Tas keseluruhan rumah datang sekali dengan package tiny house kami. Jom ikut saya ke tandas. Alright, ini adalah tandas. So kita dapat tandas sebanyak 6 kaki. Kita naik tas dan juga secara percuma tas di atas lantai lah. Tas kasar, tas bilik air mandi berserta shower, tandas dan juga sinki. Alright, seterusnya kita dah sampai ke bilik yang kedua dan bilik yang terakhir. Ada 2 jenis tingkap, satu 4x5, satu 2x5, dan bilik belakang berukuran 6x12. So buka sebanyak 12 dan juga sini sebanyak 6 kaki. Alright, macam cantik tak cantik? Bilik yang berbeza saiz. Yang bilik ni owner nak guna untuk buat bilik solat. Jom kita tengok di kawasan depan rumah pula. Alright, macam cantik ke cantik design rumah iHome kali ni? Sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan-puan pun nak buat custom tiny house, kita boleh buat. Apa lagi? Teruskan tinggalkan nombor, tekan link kami, dan nanti pegawai iHome akan consult tuan-tuan dan puan-puan, bantu bina rumah ikut bajet tuan-tuan dan puan-puan. Jumpa saya ke next video tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum. Bagi.